Kenapa Bahrain buat Grand Prix dekat Malaysia? Formula One akhirnya kembali ke Sepang selepas 9 tahun. And it's lights out and away we go. Ricciardo gets away well from the back, so does Magnus. Tapi ada satu benda yang pelik. Race dekat Malaysia, orang Malaysia tengok dekat Sepang. Tapi nama dia Bahrain Grand Prix. Lagi menarik, Bahrain pula yang menanggung hosting fee untuk race ni. Malaysia pula dapat F1 kembali dengan kos yang jauh lebih rendah berbanding kalau kita hidupkan semula Malaysian Grand Prix sendiri. Macam mana arrangement ni boleh berlaku? Okey, cerita dia sebenarnya bermula jauh dari Sepang. Bahrain Grand Prix pada asalnya dijadualkan berlangsung pada 12 April 2026. Seminggu selepas itu, F1 sepatutnya bergerak ke Saudi Arabia. Tapi pada Mac, situasi keselamatan di Timur Tengah semakin tidak menentu. Formula One dan FIA akhirnya mengumumkan bahawa Bahrain dan Saudi Arabian Grand Prix tidak akan berlangsung pada April. Race Bahrain tergendala, tapi kontrak dengan komitmen Bahrain sebagai promoter F1 masih ada. Beberapa bulan kemudian keluar satu announcement yang memang ramai rakyat Malaysia tak sangka. Bahrain Grand Prix akan diadakan dekat Sepang. Tarikhnya 2 hingga 4 Oktober 2026. Lepas Azerbaijan Grand Prix dan seminggu sebelum Singapore Grand Prix, dan sebenarnya Sepang memang masuk akal. Malaysia dah pernah host F1 dari tahun 1999 sampai 2017. Sirkuit masih ada, infrastruktur masih ada, lokasi dekat dengan KLIA. Malaysia pula memang berdekatan dengan Singapura iaitu destinasi seterusnya dalam kalender. Dari sudut logistik, kedudukan Sepang memang sangat strategik. Tapi kenapa masih nama Bahrain Grand Prix? Sebab secara rasmi Bahrain memang promoter kepada perlumbaan tersebut. Malaysia menyediakan venue, Bahrain membawa event mereka ke Sepang. Sebab itu nama rasminya kekal Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026. Bukan Malaysian Grand Prix, dan dekat sinilah arrangement ni jadi sangat menarik untuk Malaysia. Nak host F1 biasanya bukan murah. Malaysia berhenti mengadakan Malaysian Grand Prix selepas 2017 dan salah satu isu yang sentiasa timbul bila bercakap tentang comeback ialah hosting cost. Kali ni model dia berbeza. Bahrain menanggung hosting fee F1. Malaysia dan Bahrain pula berkongsi sebahagian operational cost seperti persediaan track dan penganjuran event. Ketua Pegawai Eksekutif Sepang International Circuit menganggarkan operational cost yang dikongsi itu sekitar 40 juta ringgit, tidak termasuk hosting right fee. Jadi Malaysia dapat sebuah F1 weekend tanpa perlu menanggung keseluruhan model cost seperti Grand Prix sendiri. Dan kalau kita tengok peluang ekonominya, timing dia cantik. Ini tahun visit Malaysia 2026. Formula One pula bukan sekadar untuk orang datang tengok kereta berlumba. Fans datang beberapa hari awal, mereka ambil hotel, naik Grab, makan, shopping, pergi tourist attraction, kemudian race Malaysia pada 4 Oktober. Seminggu kemudian Singapore Grand Prix pada 11 Oktober. Pelancong antarabangsa boleh datang ASEAN sekali jalan dan tengok 2 race berturut-turut. Bekas pengerusi SIC Tan Sri Mokzani Mahathir pernah menyatakan sekitar 30% penonton F1 dan MotoGP lazimnya terdiri daripada warga asing. Tourism Malaysia pula menjangkakan spillover kepada hotel, pengangkutan serta F&B. Lepas tu ada satu lagi benda yang tunjuk demand rakyat Malaysia memang masih kuat. Tiket antarabangsa untuk general admission bermula sekitar USD 219. Tetapi untuk pemegang MyCard, kerajaan dan Bahrain memperkenalkan tiket khas serendah RM200 untuk 3 hari. Bukan 200 sehari, tapi 200 untuk race weekend. Dan tiket 200 itu dah habis dijual, untuk tempat lain memang jauh lebih mahal. Perbezaan besar sebab 200 itu memang special allocation untuk rakyat Malaysia, bukan harga normal keseluruhan event. Yang menarik sekarang ialah apa yang berlaku selepas Oktober nanti. SIC sendiri dah cakap fokus mereka ialah jayakan event sekali ini dahulu. Malaysia belum mengumumkan Malaysian Grand Prix akan kembali secara kekal sebab permanent comeback jauh lebih complicated. Kena ada slot dalam kalender, kena ada funding, kena ada hosting right dan komitmen biasanya bukan setahun. Tapi satu benda F1 Bahrain ni boleh buat ialah tunjuk kepada Formula One bahawa Sepang masih relevan. Sirkuit masih boleh deliver, fans masih datang, corporate demand masih ada, tourism spillover masih kuat. Kalau event ini berjaya, sekurang-kurangnya Malaysia ada bukti semasa bahawa Sepang masih mampu menjadi venue bertaraf dunia. Jadi F1 dekat Sepang tahun ini memang unik. Secara teknikal, Bahrain Grand Prix, secara fizikal, semuanya berlaku dekat Malaysia. Bahrain mengekalkan event mereka dan Malaysia menyediakan sirkuit dan mendapat exposure serta limpahan ekonomi. Peminat Malaysia pula dapat tengok Formula One kembali selepas hampir sedekad. Bukan Malaysia Grand Prix comeback sepenuhnya lagi, tapi selepas 9 tahun sunyi, bunyi kereta F1 akan kembali dekat Sepang. Dan untuk kali ini, Malaysia dapat peluang tersebut tanpa perlu menanggung keseluruhan hosting fee sendiri.